last time in Chennai, after the Markaz Bayan finish, normally Professor Abdul Rahman, Professor Munir Basha, all the same, they separate the students. There will be a small tarjeeb going on for the students alone. After the Markaz Bayan, every Shabujari, they will give a small tarjeeb for them and they will just take a short Karguzari. So when is your, what is the work going on, when is your 3 days? So they will make azaim there also every week for 40 days, all these things. So normally we will separate. And the Majma is too big, so students will be the new college. In Chennai there is a new college and other universities are there. They will separate and then take the azaim and Karguzari before the dua. So no, yeah, in Shabujari night. So that is also, if it is possible here also, we can do that. So that they are professionals and then they can come out separately. They can make their own plan and other things they can do. That also will be. Kita kembali nanti dalam masyarakat negeri, mingguan negeri, tetap bawa perkara. Bawa perkara ini bagaimana kita boleh bersama kawan, pelajar, orang alim, supaya mereka ini dapat dilibatkan dalam usaha kita. Jadi mulakan dengan fikir, jadikan satu agenda dalam masyarakat mingguan. Boleh tak? Tuan-tuan boleh ke tak boleh? Suara pun tak ada tuan. Semua yang nanti lagi KM juga ada. Baik, sekarang ni ada 15 minit lagi sebelum kita pergi ke tea break. Apa? Sikit ni tension. Now ada different between professional dengan khawas. Saya tak nak, saya pun juga tadi yang saya pun nak khawas professional student. Now bila khawas ni yang saya faham tadi, khawas ni maknanya dia gamia macam tadi contohlah retired major superintendent dan sebagainya lah. But professional are working people, you and me, working people. So we search for working people lah. Dia IT ke engineer ke, that is professional. Khawas ni mungkin dia menteri, that is khawas. Kat kampung kita ada satu menteri contohnya, ada satu adun, that is khawas. Those working people, they are professional. So ada dua kategori ni. And then the student is campus based. Dia bukan juga menteri. Khawas ni macam tadi yang orang Pakistan tu, dia adalah penghilang kaca. Contohnya macam owner Ramli Burger, dia adalah khawas. Jadi kita boleh fikirkan siapa nak khususi dia. Itu satu. Kemudian of course lah YB, Tan-Sri, banyak menteri yang dah tak ada jawatan. Diorang sebenarnya ada nama, kita boleh jumpa diorang. Ini orang khawas, orang-orang yang ada nama. Macam contohnya, macam kita sekarang, kita alhamdulillah kita dah ada hubungan baik dengan Pengurusi Mawib. Pengurusi Mawib itu adalah khawas. Dia ada nama. Siapa lagi kita rasa? Yang sekarang banyak panglima tentera udara, tentera darat yang pencen. Dia semua banyak duduk kat rumah. Panglima tentera udara dulu Lieutenant General Afendi. Saya pernah buat appointment dekat Kementerian Pertahanan. Kena general bawah dia beritahu Haji, you minit saja nak jumpa di Panglima. Dia lepas tu sebelum pencen dia jadi Panglima tentera, masa tu dia second. So saya pergi dengan blazer, dengan coat, dengan songkok. Dia benarkan saya masuk. Dalam tu semua dengan beri semua komando jaga dekat Kementerian Pertahanan. Jadi saya pun fikir, saya pun takut nak jumpa Panglima tentera je. Jadi dia kata, you ada only 5 minutes only to see the general. Saya pun masuk. Bila masuk, diorang semua. Jadi Panglima FND, orang Terengganu. Siapa orang Terengganu kenal dia? Saya masuk, Tuan Syed, duduk. Dia panggil saya Tuan Syed. Okay, you all buat kopi untuk Tuan Syed? Saya macam ni. Okay, tak apa, you boleh pergi. I nak sembang dengan Tuan Syed. Haji, dia panggil Tuan Syed. Saya ni kat rumah saya ada kucing tau. Saya balik rumah dekat dalam pejabat saya ni memang seorang besar. Balik rumah bini saya lebih besar. Cuma Tuan Syed nasihat pada saya. Walaupun saya 2 jam saya duduk dalam bilik.
Poin saya nak beritahu, maknanya diorang ni kita lepas tu jadi kawanan saya lah. Sekarang kalau siapa Terengganu nak bawa saya, kita boleh jumpa Panglima Tentera Lance Effendi. Macam apa awak Omar tadi. Dia Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Dia ada 3 Panglima, Tentera Udara, Darat dan Laut. Tapi dia top. Sama juga Full General Effendi. Tapi sekarang dia dah terlibat dengan politik lah. Tapi sebenarnya dia orang ni biasa je. Kalau kita gain the heart, kita boleh kan. Jadi Khawas ni macam tu. Dia ada nama. Dia orang yang kita rasa dekat Bangi siapa dia, dekat Kajang siapa dia, dekat Siptaling siapa dia. Macam tu. Macam Datuk Isnin kan, dia banyak kontak orang besar-besar. Kalau kita boleh bawa dia boleh fikir nak jumpa orang Khawas. Sebab dia dalam main tu. Abang saya YB pun dia boleh bawa, nak pergi jumpa Anwar Ibrahim boleh, nak jumpa mana pun boleh. Dia dah consider Khawas. Ini masuk ke Khawas ni. Dan termasuk semua orang-orang yang mana yang besar-besar, yang ternama, yang profesional tadi lain. Okey, saya satu perkara, saya tanya cuma Bangalore ni sebab saya ikut dia juga. Saya rapat dengan dia satu WhatsApp saya. Saya kata, brother, how do you make effort? Rupanya cara macam mana? You see Dr. Ali, they get to know one person. They know, for example, Azilan, he's a professional. And then dia rapat dengan Azilan, jumpa Azilan, you ada kawan-kawan lain tak professional sama you? Then dia buat khususi. That's why actually betul, sebelum dia balik, dia dah gather 600 name dengan phone number dan dekat mana dia duduk. Itu yang bila dia buat jur ke 300 lebih datang tu. Jadi diorang ni datang 40 days fokus. Siapa profesional yang kami nak jumpa? Yang sebenarnya tuan yang mulia, kita sebenarnya boleh buat. Kita boleh buat, cuma kita belum nak buat. Kalau bisa kata sekarang dekat mahalah kita, kena pasti siapa dia ni okey. Macam baru ni Abu Bakar, you know Abu Bakar? The Hyderabad of India. He's actually cyber security professional IT. Mashallah, he came to the markas. So now I get to know him. He only WhatsApp me. So now if I want to make effort, it's easy. Abu Bakar, I'm sure you have many professional that your friend. Cuma saya tak sungguh-sungguh. Hamid Cyberjaya. He's one of the top consultant IT in Malaysia. Dulu Petronas bayar gaji dia 50,000 ringgit. And he told me, when they have that gathering, Yusuf Ajisa, I have one database, one WhatsApp group, all professional, nearly 200-300 professional Pakistan, India, Bangladesh in that group. So what happened, when I sent the elan for that job, so he said, Ajisa, I will translate your elan to English and I will post inside the group. So he himself sudah beritahu semua orang dalam group tu to attend the job. So from Hamid Bhai, which is he's a professional, dia boleh guna ini yang benda yang kita nak buat. Azilan is also professional. He knows many engineers. Cuma Azilan nak buat kerja dia tak bayar, kan? Macam tu saja. Dr. Norman, he's a professor. Many of his students, those yang dah jadi top scientist ke apa, cuma Dr. Norman nak buat ke tak, itu dia. Saya pun sama, ramai. Sebenarnya saya ada database, kalau nak guna cara dunia lah, saya ada 34 juta database Malaysia. Kalau saya nak guna cara moden, one glass 34 juta, please kan malam markas kat toko. I can do that because I have the system. Saya orang komputer. Tapi ni orang kata, Haji, itu bukan cara sunnah dia. Tapi poin saya nak beritahu, yang sebenarnya kita belum ada kesungguhan nak buat ustaz atau profesional. Haji Halim kita ni, dia kontraktor, dia orang besar, orang pakar dalam, dia bawa banyak orang top besar dia tahu. Tapi Haji Halim pun tak bawa orang dalam markas. Mahal ya, mahal ya. Jadi sekarang tuan yang mulia, kalau kita boleh fikirkan benda ni, insya-Allah. Kalau tidak, jemaah profesional nak kali ketiga nak datang. Baik Farouk sekarang dah tim kita ni. Baik Farouk dah beritahu jemaah ni, you kena datang Malaysia lagi, teruskan. Tinggal lagi kita tak. Dr. Ali, my opinion, you should be responsible for this professional. You take the lead. You and Dr. Mahbub for this
pasal fund boleh juga semua. Saya pun sedia. Semua kita 6-7 orang dekat Kuala Lumpur ni, every week you must present this to Syura Malaysia. Kita akan tanya, we ask you, okay, what is the progress? What is the progress? Macam last, let's say you database, you pun sudah hilang. They make effort 600 name, but we don't follow up. So I think insyaAllah Tuan Yang Mulia, kalau kita semua, saya rasa kita buat dulu, kita fikir macam jemaah kawas tadi. Kalau kita dah bentuk, kita mulakan. Siapa-siapa yang ada kenal orang nama kenamaan, bawa nama mesyuarat, saya ada 3 orang kita kursi. So syurat mesyuarat, okey, siapa sedia pergi, siapa boleh pergi, kan? Sebenarnya memanglah kita rasa kita ni bukan kawas kita, tapi sebenarnya tak ada masalah kan nak pergi. Okey tuan, Dr. Syed Baharum, berapa banyak dia punya pelajar lepas all the PhD from Petronas. He's a senior professor, maybe kan? Macam Dr. Syed Ahmad Sadar, dia Syura Malaysia. Menteri Agama tu adalah student dia. So Dr. Syed Ahmad cuma dia tak persihat, tapi masuk poin ni dia boleh digunakan untuk jumpa Menteri Agama. Macam tu. Jadi insyaAllah Kuala Lumpur, insyaAllah saya nanti kita mesyuaratkan untuk lantik resmi untuk supaya kita fikir benda ni. Jelas kan Pakar? Jelas kan? Baik tuan-tuan, kita ada 5 minit lagi. Kita break lah, kita pergi. Saya dulu. Mungkin kalau ada masalah apa-apa untuk Jom, bisa. 5:30 sini semayang. Okey. Asal sini 5:30, betul kita sambung masalah kita. InsyaAllah. Semoga Ada bayar potong ni. Bayar satu pertama. InsyaAllah kita ambil tea break. Lepas tu kita bayar asal 2:30 dan kita sambung. InsyaAllah. Allah Akbar.